Hai, kali ni hotel kita orang dekat Liptun, Switzerland. View yang korang tengah tengok ni adalah daripada bus stop Hilterfingen-Kirch. Bus stop ni memang dekat sangat dengan hotel. Jalan kaki tak sampai beberapa minit pun dah sampai. Kita orang turun dekat Tun train station, lepas tu sambung naik bas ke sini. Jom kita tengok bilik. Sebelum masuk bilik, ada 2 pintu tau nak kena buka. Ini view bilik. Lepas tu ini pula bilik air dia. Ada sinki, ada tandas, ada shower. Hotel ni pun ada sediakan towel heater. Tapi tak tahu kenapa dalam bilik kita orang ni tak berfungsi. Satu benda pelik yang kita orang nak share, pintu bilik air dia ni, pintu kaca jenis sliding. Pintu ni berat sangat nak buka and tutup. And walaupun dah tutup habis, masih ada gap. Maksudnya, korang boleh nampak orang dekat luar ataupun orang di dalam. Amenities pun diorang ada sediakan dekat troli ni. Okey, jom kita tengok katil pula. Bilik ni kita orang order dekat Agoda. Jenis bilik adalah double room. Bilik termasuk breakfast. Dalam bilik ni tak ada aircon tau. Diorang sediakan kipas. Dalam bilik ada TV, ada mini fridge, coffee or tea maker pun ada. Bilik ni memang luas lah. Tapi ada satu kekurangan dalam bilik ni. Lantai bilik ni sebiji macam rumah kampung dulu-dulu. Bunyi lantai papan. Setiap kali korang berjalan je dia akan berbunyi. Tilam rasa selesa bila tidur. Tapi bantal dia nipis. Bilik dia memang besar. Ada meja untuk korang makan, ada sofa untuk korang relax-relax. Heater pun ada dekat dalam bilik ni. Lepas tu, hotel ni tak ada sediakan servis luggage storage. Kalau korang sampai awal, better korang simpan korang punya luggage dekat Tun train station. Untuk grocery pula, korang boleh beli dekat Tun train station siap-siap sebelum ke hotel. So, nampak besar kan bilik ni? Okay, bilik ni pun ada balkoni. Jom kita tengok dekat luar. Cantik tak view kita? Cantik kan? Jom kita tengok daripada view pintu balkoni yang kedua. Jadi inilah view Liptun daripada hotel kita orang. Nampak cantik sangat. Tenang je air tu. Udara pun sejuk, sedap mata memandang, view cantik, nampak gunung ganang. Untuk harga pula korang boleh cari dekat Agoda, Trip.com ataupun Booking.com. Waktu ni kita orang duduk lepak-lepak kat belakang hotel. Dan inilah view Tasik Liptun yang terbentang luas dikelilingi gunung ganang Switzerland yang megah. Hai, macam mana nak move on ni? Bye!